Assalamualaikum semua. Kepada mereka yang baru saja klik video ini, selamat datang ke channel kecil ini, dan kepada mereka yang telah lama support channel ini, terima kasih banyak-banyak dan selamat datang kembali. So hari ini kita nak bercerita lagi tentang baby dan penyakit kuning. Okay, selepas saya keluar daripada Hospital Sungai Buloh, bermulalah usaha untuk membantras sakit kuning, bukan bantras lah, untuk merawat penyakit kuning tersebut. Jadinya disebabkan saya rasa saya tahu di mana kesilapan saya yang menyebabkan anak saya sakit kuningnya, bacaannya naik begitu tinggi. Taklah begitu tinggi sebab dia tak sampai 200 pun sebenarnya. Okey, waktu saya masa tu dia 140 lebih lah. And then saya rasa saya tahu apa penyebabnya. So dekat hospital lagi saya dah order puting susu Evan tu yang saiznya nombor 3. Tapi dekat rumah saya dah ada saiz 4 dan saiz 5. Bila saya balik tu, saya cuba puting saiz 4 nak tengok macam mana. Saya bandingkanlah puting yang saiz 2, saya pakai saiz 2 mula-mula. Saya bandingkan puting saiz 2 tu dengan saiz 4, macam mana pengaliran susu tu keluar. Rupanya betul lah, yang 2 tu memang memerlukan tenaga yang banyak untuk menyedut. Mungkin baby tak boleh sedut dengan kuat, jadi dia macam frustrated, lepas tu dia malas nak sedut, dia tidur. So saya tukar yang nombor 4. Alhamdulillah dia minum 1 aus susu tu habis. So maknanya puting punya hal lah. Sebab itulah bacaan kuning tu naik, sebab susu dia tak dapat banyak dan dia tak banyak buang air besar dan buang air kecil. Jadi hampir setiap hari saya memang kena pergi klinik kesihatan untuk cek kuning baby, dan setiap kali pergi tu juga baby kena ambil darah dekat tumit kaki dia. Tapi alhamdulillah baby saya ni, dia kalau dah tidur, orang injek macam mana pun dia tak bangun. Dan kalau dia tak tidur pun, bila orang injek dia tu, dia menangis tu sekejap je, sikit je dia nangis dan dia berhenti. So benda ni berlarutan sampai beberapa hari, dan juga bila kita ada baby kita ada sakit kuning ni, kan selalunya jururawat dari KK akan datang ke rumah. Jadi sekali je lah dia datang ke rumah saya untuk cek saya dan baby. Dia datang 2 orang, cek saya punya luka jahitan dan sebagainya. Dan yang lain-lain tu saya pergi ke sana dan dia orang cek dekat sana lah. Sampailah pada hari ke-19, masa tu kuning baby masih lagi tinggal dalam 92 ke kalau tak silap. So doktor kata dia tak boleh nak discharge sebab sakit kuning ni dia 85 ke bawah atau 80 ke bawah. Ada doktor cakap 85 ke bawah, ada doktor cakap 80 ke bawah. Jadinya dia tak boleh discharge. Jadi saya terpaksa balik lagi untuk turunkan bacaan kuning tu. Katanya kalau sampai 21 hari saya tak dapat turunkan kuning punya bacaan pada baby, dia akan ambil darah daripada urat saraf supaya untuk cek sama ada kuning ni adalah kuning biasa ataupun kuning yang memang sakit kuning dan ada masalah, dia nak cek hati, buah pinggang dan sebagainya. Jadi begitulah perjuangan saya dengan penyakit kuning tersebut. Jadinya kesimpulannya, sakit kuning ni memang bukan tak perlu jemur baby, tak perlu buat apa-apa yang mengarut-ngarut. Yang penting kita bagi baby makan, minum susu dengan cukup, dia membuang dengan banyak untuk buangkan bilirubin dalam darah dia tu. So itu sajalah saya rasa perkongsian saya untuk kali ini. Dan lagi satu, bila baby ada sakit kuning ni, masa tu kita belum sangatlah rasa stres. Sebab apa? Sebab baby ni dia asyik tidur, dia tak nangis-nangis lagi kan. So mungkin di video akan datang saya akan bercerita tentang stres ni macam mana kita menjadi ibu, terutamanya kita yang first experience mum ni. Sebabnya kita tak pernah sangka, kita rasa jaga baby tu semua yang indah-indah je. Rupanya ada cabaran dan dugaan dia yang kita lalui sebagai seorang ibu, dan memang memerlukan kekuatan mental, fizikal dan emosi apabila kita menjadi ibu kepada anak yang masih kecil. So itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.